Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Tunku. Ngam-ngam timing baru masuk. Silakan, 12 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang pertama sekali, terima kasih Datuk Speaker atas ruang dan peluang yang diberikan untuk saya turut serta dalam perbahasan pada petang ini. Sebelum saya meneruskan ucapan perbahasan saya, yang pertama sekali saya nak mengucapkan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman atas pelantikan beliau sebagai Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri yang ke-11. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Tun Datuk Seri Panglima Haji Johar bin Haji Mahiruddin atas perkhidmatan beliau sebagai Tuan Yang Pertama Yang di-Pertuan Negeri Sabah yang ke-10 selama 14 tahun. Juga penghargaan dan terima kasih kepada rakan-rakan Kabinet Negeri yang berada di hadapan sana yang telah bekerja keras, bertungkus lumus untuk mengurus dan mentadbir negeri kita yang kita sayangi. Penjawat awam yang berada di belakang sana yang dengan sabar dan juga penuh amanah menjalankan tugas melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan. Juga kepada kaki tangan DUN, Yang Berhormat Speaker, Timbalan Speaker, para bentara, setiausaha dan yang lain-lain, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada mereka. Yang Berhormat Speaker, seperti mana yang kita ketahui, sekarang ini kita sudah berada di penggal kelima Dewan Undangan Negeri ke-16 yang akan berakhir pada September 2025. Kita juga sedang berada di tahun terakhir rancangan Malaysia yang ke-12 yang akan berakhir pada Julai 2025 apabila RMK13 nanti akan dibentangkan. Namun demikian, Yang Berhormat Speaker, apapun perancangan, sama ada Plan Hala 7, Plan Pembangunan Jangka Sederhana Negara EPU Jabatan Perdana Menteri melalui RMK dalam merancang dan melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan fizikal negara, Tunku kekal sebagai sebuah kawasan luar bandar yang masih lagi ketinggalan dan memerlukan pembangunan dalam semua aspek ekonomi, sosial dan fizikal. Kawasan Tunku dengan 7 mukim utama seperti Tambisan, Tanjung Labian, Felda, Tunku, Ulu Tunku, Silabukan dan Segangan, kampung-kampung tradisi yang berada di setiap mukim ini masih berhadapan dengan masalah kemudahan asas seperti jalan raya dan jalan perhubungan, bekalan air bersih, bekalan elektrik, kemudahan pendidikan dan kesihatan, manakala masyarakat dan penduduknya mempunyai masalah pendapatan yang tidak tetap dan tidak mencukupi, malah ada di kalangan mereka tergolong dalam kelompok miskin dan miskin tegar yang menjadikan daerah Lahadatu salah satu daerah termiskin di negeri Sabah. Manakala kumpulan petani pula, nelayan, penternak dan pekebun kecil masih lagi memerlukan pembelaan dan bimbingan yang mencukupi bagi memastikan aktiviti seharian mereka maju ke hadapan selari dengan slogan pertanian adalah perniagaan. Saya tidak akan mengulangi lagi permasalahan kawasan saya secara spesifik sebab saya ingat sepanjang 5 tahun saya berada di sini, saya sudah menyebut semua masalah kawasan saya dalam setiap persidangan dan ianya telah direkodkan dalam Hansard persidangan, boleh dirujuk. Dan saya juga telah membuat satu plan hala 7 pembangunan Tunku sehinggalah tahun 2030 yang telah serahkan kepada unit perancang ekonomi negeri untuk tindakan kerajaan. Hanya Yang Berhormat Speaker, ada beberapa perkara yang ingin saya sentuh yang memerlukan tindakan segera dan juga dibagi tahu kepada saya baru-baru ini oleh masyarakat di Tunku.
Yang pertama sekali, sebelum ini saya pernah suarakan dan angkat masalah perumahan Khazanah Indah Semidi yang kita diberitahu bahawa kerajaan akan mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi hingga ke hari ini saya belum nampak jalan penyelesaian dan saya belum diberitahu apa langkah dan tindakan kerajaan seterusnya untuk memastikan masalah ini dapat diselesaikan. Keduanya, rungutan daripada peniaga, pengguna, pengunjung dan kaki tangan di pejabat daerah kecil Tunku mengenai longgokan sampah yang dibuang begitu saja tanpa ada pihak yang datang menguruskannya. Kita mencadangkan kalau boleh memandangkan daerah kecil Tunku ini berada di bawah daerah Lahadatu. Majlis daerah Lahadatu hendaklah mengambil satu inisiatif untuk menyelesaikan masalah longgokan sampah ini dengan cara menyediakan bin sampah yang akan diangkat oleh lori RORO, roll on, roll off. Mungkin setiap 3 hari, setiap 4 kali dia boleh datang untuk ambil sampah. Ketiga, kutipan sisa klinik kesihatan Tunku. Kan? Saya mendapat aduan daripada kaki tangan kita di klinik kesihatan Tunku mengenai tidak ada perkhidmatan pengutipan sisa klinikal di kawasan klinik Tunku. Dan yang sedihnya adalah kaki tangan kita di klinik kesihatan tersebut terpaksa bergilir-gilir untuk membuang sisa klinikal ini. Dan saya risau dan takut mereka terdedah kepada kemungkinan jangkitan penyakit dan sebagainya. Dan yang paling penting, ini bukanlah tugas mereka. Tugas ini sepatutnya telah diberikan kepada satu agensi yang sepatutnya melakukan tugas seperti mana yang sepatutnya. Keempat, Yang Berhormat Speaker, saya ingin juga menyuarakan keresahan rakyat Tunku dan Lahadatu mengenai kesesakan jalan raya dan kenderaan di Jalan Tengah Nipah. To be specific, kita panggil kawasan KK Plastik. Jalan ini begitu sesak dan mendatangkan masalah kepada pengguna jalan. Sama ada di sebelah pagi apabila orang turun kerja ataupun di sebelah petang apabila orang pulang kerja ataupun musim perayaan, sebagai contoh musim puasa. Begitu sesak dan saya sendiri pernah berada mengalami masalah tersebut sehingga 2 jam dan 3 jam untuk melepasi satu kawasan 1 kilometer sahaja. Dan ada beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pemegang taruh di kawasan tersebut supaya satu, jalan tersebut hendaklah dinaik taraf menjadi jalan 2 lorong ataupun kena ada satu jalan lintasan ataupun bypass yang boleh divert kesesakan jalan tersebut ke jalan yang lain. Seterusnya, Yang Berhormat Speaker, satu lagi perkara yang akan saya sentuh adalah mengenai kawasan saya, Jalan Lahadatu Tunku yang berada di bawah jagaan syarikat konsesi. Kalau tidak menjadi masalah, saya sebutkan di sini Globinaco Sdn Bhd untuk jalan negeri dan juga lintasan resources Sdn Bhd untuk jalan persekutuan yang berada di kawasan Feldas wilayah Sahabat. Jalan ini sudah begitu lama mendap. Jalan ini tebing dia sudah banyak yang runtuh. Jalan ini sudah banyak berlubang-lubang dan saya harus dan berani menyatakan bahawa kedua-dua syarikat ini telah gagal melaksanakan tugas mereka seperti mana yang sepatutnya. Pertama. Kedua, pihak penguatkuasa, pihak pemantau, sebagai contoh, JKR juga telah gagal dalam memastikan syarikat-syarikat ini menjalankan tugas mereka dengan baik, mengikut spesifikasi yang telah dinyatakan. Ketiganya, kerajaan kita, menteri kita juga saya rasa telah gagal menyelesaikan masalah ini.
sebab saya sudah nyatakan perkara ini berulang kali. Datuk Seri Speaker, kembali kepada ucapan dasar kerajaan. Yang pertama sekali, ucapan dasar ini apabila saya lihat, sebenarnya ianya merujuk kepada Plan Hala Tuju Sabah Maju Jaya yang ada di sini. Kan? Plan Sabah Maju Jaya yang ada di sini, sektor utama fokus pertumbuhan ekonomi, pertanian, perindustrian dan pelancongan, modal insan dan kelestarian rakyat, jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Saya ada mendapat salinan mengenai laporan tahunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2023. Malangnya, untuk laporan 2024, kita masih lagi belum menerima laporan prestasi pencapaian Plan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2021-2025. Saya cuba berlaku adil selaku wakil rakyat untuk melihat kepada ucapan dasar ini. Sebab ucapan dasar ini adalah penting. Ucapan dasar ini akan menjadi panduan kepada kita untuk bergerak ke hadapan. Bagaimana kita harus mentadbir negeri ini. Yang pertama sekali, dari segi inisiatif memperkasa pelaburan sektor pembuatan, ada beberapa perkara yang harus dilihat oleh kerajaan, sudut negatif mengenai ucapan dasar ini. Yang pertama sekali, kesan terhadap alam sekitar apabila kita cuba membuka kawasan perindustrian baru. Kan? Kerajaan harus melihat kesan alam sekitar dengan cara memberi keseimbangan antara pembangunan dan juga alam sekitar. Keduanya, dengan cara kita terlalu fokus kepada industri, ada beberapa sektor yang mungkin akan terabai, Datuk Seri Speaker. Antaranya sektor tradisional dan juga komuniti tempatan. Ketiganya, memperkasa pelaburan dan sektor pembuatan sebenarnya menjadikan kita dalam dasar ucapan ini terlalu bergantung kepada pelabur asing. Kerisauan saya adalah pelabur asing ini adalah begitu terkesan dengan perubahan geopolitik ataupun apa-apa juga yang berlaku di luar. Kan? Begitu juga dengan apa yang ada di dalam negeri kita. Mereka ini mungkin tidak akan berada lama di sini jika mereka tidak mendapat apa yang mereka harapkan dalam pelaburan mereka. Ketiganya, isu tanah dan perpindahan. Sebagai contoh, kalau kita membuka 3 lagi kawasan baru untuk taman perindustrian, sebelum tanah ini diserahkan kepada ataupun untuk tujuan tersebut, kerajaan sudah harus mempunyai perancangan awal bagaimana supaya nanti tidak akan timbul permasalahan di kemudian hari. Perkara ini saya belajar daripada apa yang berlaku di Lahadatu. Ada satu kawasan kilang di mana di depan kilang dia tu dilonggokkan batu bold stone. Disebabkan ada orang klaim katanya tanah itu tanah dia. Dan sedangkan kawasan tersebut sudah lama. Kan? Jadi ini adalah antara bukti kegagalan kita membuat perancangan awal. Kan? Sepatutnya apabila kita melakukan benda ni, semua prerequisite sudah selesai. Supaya tidak ada lagi benda-benda yang akan mengganggu perjalanan industri kita. Yang Berhormat Speaker, selain daripada memperkasa pelaburan dan sektor pembuatan, saya juga ingin menyentuh soal keterjaminan makanan dan meningkatkan produktiviti pertanian dalam ucapan dasar ini. Ucapan dasar ini saya nampak terlalu bergantung kepada peruntukan kerajaan semata-mata dan kurangnya penglibatan pihak swasta. Saya mencadangkan kalau boleh, pembiayaan projek-projek ini mungkin ada satu model yang kita boleh perkenalkan. Sebagai contoh,
model pembiayaan campuran, hybrid financing, tanpa perlu kerajaan mengeluarkan bajet setiap tahun untuk tujuan tersebut. Keduanya, keterjaminan makanan dan meningkatkan produktivitas pertanian ini, saya nampak kurang penglibatan sektor swasta. Yang selalu berlaku setiap tahun bila kita nampak kerajaan buat perancangan, buat bajet, semua berkaitan dengan kerajaan, agensi kerajaan, jabatan kerajaan. Tidak ada satu insentif ataupun inisiatif yang menggalakkan, menarik pihak swasta untuk terlibat dalam keterjaminan makanan dan meningkatkan produktiviti pertanian. Seterusnya, Yang Berhormat Speaker, ada beberapa perkara yang ingin saya lihat secara spesifik dalam buku ucapan dasar ini. Yang pertama sekali, Yang Berhormat Speaker, mengenai memperkasa modal insan melalui pendidikan dan latihan. Saya nampak di sini terlalu banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan dan saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada menteri yang berkenaan. Namun demikian, kita tahu bahawa kita di Sabah ini sedang berhadapan dengan masalah infrastruktur pendidikan. Mungkin ada baiknya kerajaan mengkaji semula bantuan-bantuan yang diberikan untuk tujuan ini kita gunakan untuk tujuan infrastruktur pendidikan yang banyak masalah. Kita tidak boleh tunggu kerajaan persekutuan untuk pam duit kepada kita untuk kita menyelesaikan sekolah-sekolah daif dan apa juga. Seterusnya, Yang Berhormat Speaker, saya ingin pergi kepada perenggan 38, muka surat 12 ucapan dasar ini. Kerajaan negeri juga bertekad untuk memantapkan pengurusan governance, integriti dan anti rasuah bagi mengukuhkan nilai murni dan integriti dalam kalangan penjawat awam. Selain itu, penglibatan aktif orang awam sebagai entiti semak dan imbang kepada kualiti penyampaian perkhidmatan kerajaan akan diperkasa melalui penggunaan secara meluas sistem iADU 2.0. Saya mau tanya, setakat ini, bagaimanakah sistem dan aplikasi ini berfungsi dan berperanan? Ada berapa kes yang sudah disiasat, yang sudah diterima melalui aduan-aduan yang dihantar oleh rakyat di bawah sana melalui aplikasi ini. Dan yang kedua mengenai perkara ini, Datuk Speaker, saya minta maaflah kalau saya tegur sedikit mengenai bunyi ucapan ini. Ucapan ini hanya ditujukan kepada penjawat awam saja. Seolah-olah kita ada dua standard, kan? Bagaimana pula dengan kita yang ada di sini? Bagaimana pula dengan kabinet-kabinet negeri, menteri-menteri, wakil-wakil rakyat, kan? Jadi saya rasa kalau kita cuma berkata ataupun menunjukkan ucapan dasar ini kepada penjawat awam, seolah-olah wujud kelompok kayangan di negeri Sabah ini yang begitu kebal dari segi integriti. Seterusnya, Datuk Seri Speaker, perenggan 41, muka surat 13, rumah SMJ. Tidak dapat dinafikan bahawa inisiatif ini adalah satu inisiatif yang baik dan banyak sudah rumah-rumah yang terbina dan kelihatan cantik. Tetapi apabila saya merujuk kepada senarai penerima rumah-rumah tersebut, saya terkejut apabila ada di kalangan mereka yang pada hemat saya sebenarnya tidak layak untuk menerima bantuan tersebut. Dan saya ingin bertanya kepada kerajaan dan menteri yang berkenaan, apakah tindakan kerajaan untuk membetulkan keadaan ini? Sebabnya dia akan menimbulkan rasa tidak senang dan selesa
orang lain yang melihat. Di kawasan saya tahu ada beberapa orang yang tidak layak Tuan dibagi. Speaker, mohon penjelasan. Ya. Boleh? Silakan. Ya, berkenaan dengan senarai pemohon ataupun yang akan lulus rumah SMG yang tidak layak itu. Mungkin dia satu persepsi. Tetapi kalau dia benar, kita minta yang berhormat Adun untuk menyatakan nama dia, antara nama-nama yang tidak layak itu. Terima kasih. Boleh, saya akan serahkan kepada jawatan kuasa ataupun pegawai daerah yang bertanggungjawab. Seterusnya yang berhormat Speaker, satu lagi mengenai meningkatkan prestasi dan tadbir urus kewangan negeri. Sebelum ni saya ada cuba bertanya dengan pembantu menteri mengenai jumlah cukai yang dikutip oleh federal daripada negeri Sabah. Sudah 8 kali diminta, lepas tu 13 kali diminta, masih tidak ada jawapan. Pertanyaan saya adalah, saya diberitahu bahawa kerajaan negeri ada membuat anggaran perkiraan mengenai berapa jumlah cukai yang dikutip. Saya mau minta penjelasan berapa anggaran cukai yang dikutip oleh federal daripada Sabah dan berapa anggaran cukai yang dikutip the losing years daripada tahun pertama 112C tidak digunakan hinggalah ke hari ini. Sebab, dan saya mohon Menteri Kewangan tidak ada di sini, tetapi saya rasa Timbalan Menteri ada di sana. Melihat balik kepada warta kerajaan, yang Mohd Speaker, saya rasa kita punya State AG pun ada di sini. Ya. Warta kerajaan PU 328 yang menjadi asas pertikaian selama ini. Saya bacakan perkara ini. Ya. Kita dengar baik-baik. Kenapa barang ini tidak pandai selesai? Bagi tempoh 5 tahun mulai daripada 1 Januari 1969, Persekutuan hendaklah berhenti daripada memberi kepada negeri Sabah pemberian yang dinyatakan dalam Seksyen Kecil 1, Seksyen 2 bahagian 4, Jadual ke-10 kepada perlembagaan dan sebagai menggantikan. Persekutuan hendaklah memberi satu pemberian lain bagi tempoh 5 tahun yang tersebut, yang jumlahnya bagi tahun 1969, 70, 71, 72, 73, masing-masing 20 juta, 20.15 juta, 23.1 juta, 24.8, 26.7. Ini adalah warta yang masih berkuat kuasa dan seterusnya digunakan oleh kerajaan persekutuan untuk meneruskan warta dengan pembayaran interim sehingga 2027. Tetapi yang Mohd Speaker, State AG, barang ini berlaku dalam tempoh darurat di mana Parlimen tidak ada dan tidak bersidang. Dan perkara ini cuma dibuat oleh Mageran. Persoalannya sekarang adalah akta darurat sudah diungkaikan sebelum ini. Dan mengikut perlembagaan persekutuan, mana-mana warta ordinan yang dibuat dalam tempoh tersebut secara automatik akan terungkai selepas 6 bulan. That's mean tidak ada lagi cerita mengenai bayaran interim ini. Kita harus sudah balik kepada 112C, iaitu pembayaran 2/5 yang mereka berhentikan pada tahun 1970. This is the low-hanging fruit. Pendapatan kita yang kita tidak tuntut dan sepatutnya menjadi keutamaan kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Dan kalau kita dapat tuntut ini,
saya rasa kita boleh keluar daripada permasalahan di negeri. Datuk Seri Speaker, saya tahu masa saya sudah terlalu panjang lebih, tapi saya minta satu saja. Saya mau bercakap daripada hati saya. Datuk Seri Speaker, sebagai penggulungan, saya tertarik dengan ucapan Yang Berhormat Telupit kemarin, kan? Dan saya terharu dengan ucapan beliau. Bagaimana beliau bercakap soal masalah kita yang hadapi hari ini, yang pertama sekali berpunca daripada ketidakstabilan politik disebabkan kita tidak bersatu, kan? Dan apabila saya tanya kepada beliau, apa formula yang ada dalam pikiran beliau untuk menyelesaikan masalah yang kita tidak bersatu ini, dia beritahu bahawa kita semua ini mempunyai ego kita masing-masing, kan? Ego masing-masing, kan? Namun demikian, saya mau bawa saya punya idea pula, Datuk Speaker, kalau boleh ya. Ini untuk kebaikan kita semua, kan? Bergerak ke hadapan, moving forward. Ringkaskan, ah? Ya. Kita perlukan kestabilan politik negeri Sabah. Strategi dia adalah melalui strategi penyatuan. Bagaimana penyatuan ini boleh dicapai? Yaitu melalui plan tindakan. Kita kena ada satu tindakan yang boleh menyatukan kita semua ini. Supaya politik kita akan jadi bersatu dan kita akan lebih stabil bergerak ke hadapan. Cadangan saya, Yang Berhormat Speaker, kan, untuk mengendurkan pertikaian, perasaan tidak selesa di kalangan kita ni, yang ada kadang-kadang dijadikan alasan untuk kawan-kawan menyeberang ke sana ke sini. Yang pertama sekali saya mencadangkan, Yang Berhormat Speaker, kalau boleh di masa akan datang, kalau kerajaan ini masih lagi berada di sana di masa akan datang, tolong pertimbangkan memberikan peruntukan yang adil kepada semua wakil rakyat. Supaya kita yang ada di sini tidak cemburu, tidak dengki. Betul tak, Telupit? Kan? Memanglah kita akan rasa, diorang saja yang dapat. Yang penting dikekalkan kerajaan semasa. Kami pun dipilih, Pak. Kan? YB Tunku, yang penting dikekalkan kerajaan semasa. Okay. Kita serahkan kepada rakyat lah. Ini demokrasi, kita serahkan kepada rakyat. Okey. Bagi peruntukan yang sama rata, supaya tidak ada rasa, memanglah kalau saya tidak dapat, kau duduk, pindah kau, aku mau di sana. Berebut-rebut mau, kan? Itu kerajaan dan pembangkang. Tetapi kalau peruntukan sama rata kepada semua wakil rakyat, semua senang hati. Dan semua wakil rakyat terlibat untuk menyelesaikan masalah rakyat di kawasan masing-masing. Dah, dia memang saya mau habis sudah. Saya habis dulu, Pak. Saya tanya sikit saja. Kawan juga kawan. Okey, saya mau tanya juga, waktu warisan pemerintah, adakah pembangkang dapat? Waktu itu sebelum YB, Pak. Jadi saya mau tanya daripada YB Tunku lah. Terima kasih. Ini baru cadangan saya, Bos. Ini cadangan, kan? Sebab konvensinya demokrasi di Malaysia ini macam pelik. Rakyat memilih kita sebagai wakil rakyat, tetapi tidak dibagi peruntukan oleh kerajaan. Kan? Itu yang pertama, Datuk Speaker. Yang kedua, ketidakstabilan politik kita ni disebab kita bersaing untuk merebut jawatan. Mau jadi ketua menteri, mau jadi menteri, mau jadi itu, mau jadi itu. Jadi kalau boleh saya mencadangkannya, Mohd Speaker, di masa akan datang, tempoh ketua menteri kita hadkan kepada 2 penggal saja. Dan by convention, apabila tamat tempoh 2 penggal ketua menteri tersebut, kita lantik dia menjadi tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sabah sebagai dia punya retirement plan. Kalau ini kita boleh lakukan, saya rasa suhu politik kita ni akan mengendur sejuk sedikit. Barulah kita boleh berbincang dengan cool-headed, dengan rasa tenang dan bercerita soal rakyat. Dan lagi satu, Datuk Seri Speaker, ya, soal memilih siapa yang akan jadi kerajaan, memilih siapa yang akan jadi menteri, saya mencadangkan satu lagi, pembaharuan ataupun reformasi yang harus dibuat. Pilihan raya
political funding. Ya. Kita tahu bahwa pilihan raya biasanya di Sabah ni macam satu pesta bagi pengundi-pengundi. Di Malaysia. Di Malaysia lah, di Malaysia. Pesta. Pergi ke sana dapat ini, pergi ke sana dapat ini, pergi ke sana dapat ini. Tetapi, kalau boleh saya mencadangkan, sebab pilihan raya ini adalah hak rakyat yang dijamin dalam perlembagaan. Dan pilihan raya ini harus menggambarkan suara rakyat yang dinyatakan di peti undi. Saya menjadi risau saat ini. Kadang-kadang peratusan keluar mengundi kita ada ketikanya sampai tinggal 55%. Dan apabila 55% itu dibagi kepada undi-undi, sudah tentulah yang menang itu tidak menggambarkan suara majority dalam kawasan tersebut. Kan? Jadi, kalau boleh, kita mencadangkan kepada SPR, kepada kerajaan lah, political funding. Mana-mana pilihan raya, kerajaan harus mengeluarkan belanja kepada pengundi untuk turun mengundi. Kenapa kalau bantuan BRIM kita boleh bagi, masuk akaun? Kenapa kalau bantuan syukur kita boleh bagi, masuk akaun? Kalau untuk tujuan pilihan raya, masukkan duit terus ke dalam akaun pengundi, turun kamu mengundi, pastikan kamu mengundi. Tak kiralah siapa yang dia pilih. Supaya daripada ini nanti tidak ada sudah politik wang dan rasuah politik. Dan ini akan menggambarkan demokrasi sebenar dalam sebuah negara. Datuk Seri Speaker, saya harap bergerak ke hadapan. Sabah ini sudah 60 tahun lebih bersama Malaysia. Saya berumur 60 tahun ini. Muda masih. Lahir di sebuah kampung, ke sekolah dengan berkaki ayam, ada ketikanya kaki melecet disebabkan tanah pasir yang panas. Keluar daripada kampung, saya dapat meneruskan pendidikan sampai ke sekolah berasrama penuh. Dan saya juga dapat pendidikan sampailah ke peringkat tinggi. Kan? Saya berharap apa yang saya lalui pada hari ini tidak akan dilalui lagi oleh generasi kita di masa akan datang. Saya mohon kepada rakan-rakan yang ada di sini, sahutlah seruan daripada Telupit, sahutlah seruan daripada kawan-kawan kita, untuk kita bersatu, untuk kita bersama, untuk sama-sama berfikir soal negeri Sabah di masa akan datang. Kalau kita asyik bertelagah dan bertelingkah cuma untuk mempertahankan ego masing-masing, cuma untuk mempertahankan kepentingan jawatan dan poket masing-masing yang menjadi masalah kepada anak kita, cucu kita, cucit kita yang akan duduk di negeri ini, mereka lah yang akan tanggung. Jadi mungkin pilihan raya kali ini adalah satu reset kepada politik kita di Sabah, adalah satu reset kepada pemikiran kita semua. Mudah-mudahan. Ada lagi? Speaker mau bagi lagi kan? Macam panjang betul ni kan? Dah lah, gulung lah habis. Aku tengok dia sudah setengah jam. Kami tadi 12 minit ya. Jadi kami berucapun macam mesin gun. Saya pun baru masuk dia. Okeylah. Yang mau speaker, saya cuma mohon itu saja. Harapan saya. Seperti mana yang apa tadi itu Karambune cakap, mungkin ini penggal terakhir, mungkin ini kali terakhir kami berada di sini. Tapi saya ingin melihat Sabah ini maju ke hadapan dan dibarisi oleh kepimpinan yang baru, wakil-wakil rakyat yang baru, dan politik yang stabil dan bersatu. Dan akhirnya Sabah akan maju dan membangun seperti mana yang sepatutnya. Terima Speaker, Tunku mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tunku.